Hai, ya Rabbi, ya Rabbi. Empat, lima, enam, tujuh biji. Biji dabel ni, dia punya biji bentuk macam ni. Kalau siapa-siapa tahu buah kana, tahu tak buah kana dulu, zaman dulu buah tu macam manis. Dia adik-beradik ni lah, ya, spesies ni juga. Buah ni biji dia macam ni. Dalam dia ada kacang. Boleh potong dua ni, nanti saya tunjuk. Dalam dia ada kacang, ada dia punya isi lah. Tapi dalam dia kena korek. Nanti susah sikit lah nak potong ni. Nanti saya tunjuk macam mana dalam dia, InsyaAllah. Biji dia macam biji kana. Ni ada satu lagi nak tunjuk. Ni dia, beza dia. Ni buah dia, itu biji dia. Dah cukup lah. 7 biji. Biji buah dabel ni keras macam batu. Tapi yang istimewanya biji ni, kita simpan lama, beberapa tahun saya simpan, elok lagi.